Jumaat, dia kena kerjakan fardu zuhur. Itu orang lelaki ya. Orang perempuan pun sekarang boleh sembahyang Jumaat juga kan. Kau pergi Mekah ke Madinah ke apa sembahyang Jumaat ke, kat Malaysia apa sembahyang Jumaat ke, boleh, tak ada masalah. Okey, ada soal lagi yang lain? Ustaz, kalau macam rukuk tadi dia baca subhanallah pendek tu apa? Imam dah bangun. Makmum cuba habiskan tu boleh? Yang mana? Boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali dia nak dapat sama imam dulu. Okey, imam yang rukuk ni imam rukuk ni. Kita pun Allahu Akbar. Dapat imam, kita Allahu Akbar, subhanallah. Imam sami Allahu liman hamidah, dapat dah rakaat tu. Kita habiskan subhanallah azim, habislah. Tak ada masalah. Faham? Sebab kita yang penting dah dapat masuk ke dalam jemaah itu. Itu maksud dia. Dia jangan selisih. Kita turun, imam naik. Tak dapat. Kita buat Allah, imam sami Allah, dia berlawan macam tu. Tak dapat rakaat. Kena dapat rukuk bersama imam sekadar tumakninah, maksudnya begitu. Baru dapat jemaah ataupun dapat rakaat yang dia rukuk padanya tadi tu. Okey? Belakang. Masuk pada rakaat yang kedua tapi dah lepas rukuk. Dia dah lepas dua kan. Jadi masa kita ganti dua tu, bacaan kita rakaat yang ganti pertama tu kita dah ganti rakaat satu, tak adalah. Tak, bukan kira macam tu. Jangan kira pula okey kita masuk rakaat ketiga. Contoh kan? Rakaat ketiga. Lalu Pak Imam pun kita dapatlah 2 rakaat dengan imam sebab sembahyang Zuhur kan. Lepas tu Pak Imam bagi salam, kita naik lagi 2. Tak perlulah kita ulang pula yang tu rakaat pertama kita. Ikut rakaat ketiga kita lah. Masa kita ikut Pak Imam rakaat ketiga. Kita rakaat ke berapa? Kita rakaat pertama, betul? Okey, buat cara ikut sampai habis. Pak Imam bagi salam, tambah rakaat kita tu. Bukan maksudnya mula balik rakaat pertama. Tak perlu. Faham? Banyak sangat confuse ni, cabut fuse dah. Okey, faham? Hajar masuk rakaat ketiga, betul? Jadi Pak Imam dah bangun daripada tahiyat awal dah. Betul? Pak Imam tahiyat awal, kita pun masuk. Jadi kita masuk rakaat ketiga namanya. Di rakaat ketiga Pak Imam. Tapi rakaat pertama kita, betul? Jadi Pak Imam berrukuk, kita i'tidal, imam bersujud, kita bersujud, imam duduk dan duduk sujud sampai imam naik balik rakaat keempat, kita pun ikut. Dapat 2 rakaat dah. Betul? Imam pun duduk lagi rukuk sujud sampai Pak Imam bagi salam, betul? Itu tahiyat awal kita. Pak Imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, betul? Sebab 2 kan? Kita pun duduk tahiyat awal, Allahumma salli ala Muhammad, sampai Pak Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun naiklah lagi 2 rakaat yang akhir. Faham? Faham. Nampak macam tak apa faham lagi tu? Jadi rakaat yang pertama tu, yang pertama tu tak payah tahiyat awal. Dah buat tahiyat awal tadi dah. Ketiga kita lah. Ketiga kita, keempat kita sampai tahiyat akhir kita. Okey? Tu maksudnya. Jangan confuse ha. Minum air ni ha. Baik. Okey. Ada lagi. Masbuk, lepas tu ada yang masbuk kepada orang masbuk tu. Okey, faham? Kita masbuk. Imam bagi salam, kita tambah rakaat kita tadi. Macam tadi dah, jadi tambah rakaat kita. Ada orang lain nak ikut kita jadi imam. Terus ikut. Bersambung. Boleh? Dia panggil jamaah yang bersambung. Contoh saya tadi sembahyang Zuhur di masjid, saya lambat, saya dapat 2 rakaat saja. Jadi Pak Imam bagi salam, saya tambah lagi 2 rakaat. Ada orang lain datang nak bermakmum dengan saya. Dia ikut belakang saya pula. Kan? Jadi saya pun bagi salam, dia pun naik pula, tambah rakaat dia. Ada orang lain datang pula ikut dia pula. Tu sambung. Kita bila tahu orang ikut kita, bila kita tahu orang ikut kita tambahlah dalam niat kita, aku jadi imam. Faham? Kalau tak niat jadi imam apa jadi? Boleh. Sah. Tapi tak dapat pahala jamaah. Pandai pun. Tak pandai agak minum lah air ceritnya. Tak dapat imam pertama. Imam besar. Dia ikut imam kecil-kecil je. Imam dalam dia lah masbuk, berimam pada orang masbuk. Kan? Masbuk kuasa 2. Faham? Lagi.
Ustaz, saya rasa saya faham kenapa akak bertanya tadi. Sebab itu 4 rakaat. Tapi kalau yang 3 rakaat contohnya kan, dan imam tu dah solat tahiyat yang terakhir, kita masbuk. Lepas tu bila kita bangun, kita buatlah lagi sekali yang rakaat kedua. Baik. Kan? Okey. Kalau kita masuk rakaat ketiga, kita masuk rakaat ketiga kita maksudnya. masuk, imam tu ketiga Imam kan? rakaat ketiga dapat tak rakaat tu? Kita dapat. Dapat rakaat tu dapat 1. Satu. Pak Imam 3. Pak Imam duduk tahiyat akhir, kita pun ikut juga sekali. Betul. Imam bagi salam, kita pun naik rakaat ke berapa kita? Kedua. Rakaat kedua. Kedua turunkan buat tahiyat awal kita. Ya. Kang naik lagi tambah rakaat ketiga, betul? Ya. Jadi sebab tu saya kata kalau masbuk sembahyang maghrib, tiap-tiap rakaat akan ada tahiyat. Faham? Oh, ajar sama punya. Tak, saya faham. Faham dengan apa yang dikongsikan dia ajar tadi. Okey. Baik. Ya. Okey. Baik, kalau kita makmum yang muafiq, kita ikut imam, ya imam. Tapi kalau imam laju, kita wajib selesaikan apa yang kita buat. Tak perlu nak berkejar-kejar. Kita pun sujud, Allah subhanahu rabbil a'la, imam pun dah duduk antara sujud. Nanti ikut, lepas tu bangunlah. Tak payah kita kelang kabut. Buat bacaan kita sendiri, tak payah kelang kabut. Tak payah kita cepat-cepat nak kena kejar imam, tidak. Kalau imam terlalu laju, nak buat macam mana? Kan? Kita ikut cara kita, sebab kita orangnya muafiq. Tak apa. Jangan lambat sampai 2 rukun. Imam rukuk tak turun-turun, imam rukuk tak turun lagi, Fatihah dia bis lagi. Imam i'tidal baru alhamdulillah. Imam sujud dua pertama, sujud kedua, memang batal lah sembahyang kita terus. Sebab tertinggal 2 rukun yang panjang. Tak boleh. Ya? Okey, faham tu? Ini bab fiqh memang akan banyak soalan. Kita semua ni kadang-kadang orang mengaji ni suka dengan ceramah. Faham tak? Syok, tengah-tengah melopong gitu je. Tapi bila sembahyang masbuk tak erti nak buat apa. Pak Imam dah duduk tanya akhir, tak payah sembahyang sendiri nanti tepi tiang. Sebab tak erti nak buat apa. Sebab tu ilmu dalam syarah seronok-seronok ceramah umum, itu penambahan, itu booster. Tapi vitamin yang utama, obat yang utama adalah majlis ilmu fardu ain. Ini namanya fardu ain ni. Tak tahu juga macam mana nak ikut Pak Imam dan sebagainya, maka kita dalam dosa. Dosa. Tak faham apa yang ceramah umum tu tak berdosa lagi. Tapi fardu ain kalau tak dengar, berdosa ke akhirat esok. Faham? Lepas tu kita dalam majlis fardu ain, ada fardu ain, ada majlis ceramah kita. Esok kita ada ceramah khas pasal Dajjal. Semua yang datang ni saya nak tengok muka esok. Dekat Masjid An-Nur, Glamary, Termasya Glamary. Esok pukul 9.30 pagi. Saya ingat ni muka-muka ni semua ni. Pukul 9.30 pagi esok. Tajuk Dajjal. Nak dengar sangat Dajjal kan? Nak tahu sangat Dajjal, esok datang. Jangan Dajjal datang sudah. Na'udzubillah.